Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam satu hobi. Guys, this one part 2. Jauh lagi ni perjalanan kita dalam Mega Yes, ni. jauh lagi. Diharap korang tak bosan lah. Teruskanlah menonton sehingga ke akhir episod kali ini, okey? Tibalah hari kedua. Bangun pagi, gosok gigi, mandi. Dan kita teruskan program seterusnya yang disediakan oleh pihak community iaitu Exercise. Aerobik. Senam aerobik. Betul. Bakar-bakar lemak sikit. Kelakor lah saya pergi Saya tak join korang. Saya tak join. Sorry, saya tak join. Kita serahkan pada yang pakar. Saya pula sebab saya nak record je tapi dah terjebak dalam tarian tu, terpaksalah kita follow. Kita nak meraihkan orang-orang kat situ kan. Ya, saya ada masalah kesihatan. Tak boleh join. Tak apalah, saya serah. Saya hantar wakil lah. Boleh hantar kan? Wakil. Biasalah wakil. Dia yang selalu kena tala tengkuk. Nak tengok macam mana saya menari kat situ. Check it out guys. We belong together, NOCM, yeah, yeah. Ayo semua kita pergi berkemah, bersama-sama di alam penuh anugerah. Kemah didirikan di bawah langit luas, api unggun berkobar, hangat terasa jelas. Dengar suara hutan, melodi di hati, gelap kembali yang takkan pernah berhenti. We belong together, hey, hey, hey. And OCM familiar, every single day like a family. And we're so tight, coming on the stars feel so right. Langkah kaki maju di puncak gunung, angin berbisik membuat kita berseri-seri. Langkah kita seiring penuh semangat, kita bersama tiada yang tersurat. Di bawah sinar bulan kita menari bebas, kenangan kita dalam hati terlepas. We belong together, hey, hey, hey. And OCM familiar, every single day like a family. Oh, we're so tight, clapping on the stars feels so right. Hey, 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 kita melangkah bersama-sama dalam suka dan duka. Di bawah mimpi kita bebas, and OCM takkan pernah terlepas. Lagi tiga. Lagi dua. And OCM familiar, every single day like a family. Oh, we're so tight, jumping on the stars feels so right. Hey, Okey. Tanya semua. Okey. langit biru kita bebas, and OCM takkan pernah terlepas. We belong together, hey, hey, hey. Keburuknya joget macam tu guys. Tengoklah guys. Ni buang terbiak ni guys. Saya memang tak pernah ikut senam aerobik. Dia hantarnya tengkuk saya untuk senam aerobik. Itulah jadi dia. Bukannya kita Halal pernah lah. join aerobik ni ya Robi. Itulah jadinya. Korang jangan gelak Korang tak duduk kat tempat saya tau. Okey, habislah senam aerobik pada pagi tu, so kita sarapan. Betul, perut lapar, Sarapan dulu. pun disediakan oleh pihak penganjur, organizer, iaitu nasi lemak. So dia hantar, Ada kuih-kuih sikit. dia hantar dekat nasi setiap lemak, tent lah. So kita tak perlu cari satu tempat meja, tak. Dia akan hantar ke Itu setiap paling tent. best sebenarnya. Sekali Mega tu kan, dia akan sediakan makanan. Makanan. So kita tak payah masak. Tak payah masak sangat. Hari pertama tu je kena masak. Betul. Malam pertama tu lah. Kan? Okey, dah selepas tu kita rehat-rehat sekejap. Betul? Betul, kita rehat-rehat sekejap. And then diteruskan lagi dengan
Explore Fun. Yes, hari ni betul-betul fun guys. Betul lah. Dia buat game. Sebab dia dah semua participant terlibat, tak kira GT ke, tak kira community, jadi dia punya organizer game tu lah. Dia bahagi kepada 4 tim. Betul. 4 tim ni iaitu terdiri daripada 4 sponsor utama lah. Aksara Gayo, Blue Tea, Humble Zing dengan satu lagi apa? Monyok. Monyok. Baju daripada Monyok. Yes, inilah baju daripada Monyok. So, rezeki kami dapat satu tim dengan Blue Tea. Betul. Kita Blue Tea. So, yang funnya sebab apa? Cuba teka. Sebab apa funnya dekat Explore Fun ni, apa yang best dia? Apa Sebab game dia. Game dia, ingat tak game dia ada yang game untuk satu family. Okey. Lepas tu game untuk kanak-kanak. Dia ada game untuk mak-mak. Mak-mak, untuk bapak-bapak. Kelakar guys. Kelakar korang. Kelakar gila. Sebenarnya kan kita tak terlintas pun ada game macam ni hari ni. Betul. Tak ada pun dalam macam ada game, tak ada. Boleh pula dia buat kali ni. So, ada juga game ni sebenarnya. Tahun lepas, yang edisi tahun lepas tak ada tau. Cuma kelainan tahun ni, itulah dia. Kita pun tak standby benda tu. Tapi memang best. Nak tahu macam mana kemeriahan dia? Jom tengok. Tengok ni. Secara live. Kenalkan diri. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ekli, wife saya Aida. So itulah jadinya AE, camping fishing. Camping tu hobi dia, fishing tu hobi saya. Okay, kami ni kena letak dua-dua. Sebab apa? Kalau kita nak pergi fishing, lesen tak ada. So kena layan camping dulu. Dapatkan lesen, baru boleh fishing. Bagus pakai idea tu. Itulah sebab kita kaki pancing. Dia punya halangan yang paling utama memang kita punya MINDEF lah. Okay, so nak dapatkan kita punya lesen tu, nak kena renew, kena camping lah. Nasib baik AE fishing dulu, camping dulu. Camping dulu. AE kena belanja dulu. Ladies first. Okay. AE camping, bawa fishing. Bawa fishing. Nasib baik tak AE camping, shopping. Sebab dalam camping tu dah include dengan shopping. Dia shopping barang-barang camping kan. Okay, so terima kasih Abang Ai. So saya kat sini banyak kawan-kawan baru. Okay, semua bawa pas tak? ID pas. Semua family bawa ID pas tak? Yang tak ada dengan pantas berlari sekarang ambil. Sebab kat situlah rahsia dia. Di logo camping anda ada event partner. Betul? Betul. Cari yang sama dengan anda. Blue Tea. Blue Tea. Blue Tea. Alamak, yang kita sikit ni. Blue Tea. Blue Tea. Lagi belakang mana, kanan kiri? Belakang bas belah kanan Belakang terus. Okey, belakang terus. Alright, ke belakang terus. Depan sekali. Reda. Abang Nazar ketua sana, belakang punya kanan abang punya. Boleh? Abang dengan dia? Okey, abang pandang dengan dia. Dua-dua. Okey. Abang Fas dengan abang Nazar. Kita dulu lah. Okey, boleh. Go! Kita dua tadi kan? Jangan. Ni sampai sini. Sampai sini je? Aduh. Sampai sini je rupanya. Dekat tu. Bagi teruk sangat ni, aku buat letak obvious je, tak susah. Main kau punya obvious. Mana obvious ni? Obvious lah. Tak ada. Kau mata dah tu. Body bus Body bus je. Keluar. Kak, tu tak payah kak. Tu bayar. Dia dah buat nanya dia dah. Itu yang ada lagi lah. Tak ada lah. Penting nak satu jumpa. 45 mata pula ni. 45 mata. Mata siapa dah? Ada lagi.
Jangan. Saya bang. Rupa stiker dia macam mana tak tahu. Tak ada. Buka dah tadi tak ada. Dekat tayar, Tayar. Tayar sini. Dari tadi aku rasa tayar ni. Ya Allah. Okey, ada. Mana Reda? Bagi Reda. Bagi Redo. Tak boleh, aku yang bagi. So, clue dia, Okey. dia orangnya adalah mungkin saya tenaga pengajar atau saya yang masih belajar. Ada yang gelarkan saya Wikipedia. Teruskan. Oh, dah. Okey, jom. Itu customer regular tu lah. Pasang je. Ambil cepat bang. Pasang bang. Gitu. Salah, ambil saiz yang sama. Amka, saiz yang sama Amka. Masukkan punya tu dulu bang. Betul tadi tu tadi betul. Betul. Masukkan dulu. Tekan dia bang. Bukan bang. Masukkan besi tu dulu. Besi tu masuk dulu. Pusing. Yang tadi tu sambung. Sambung yang tadi yang awak pakai. Ambil yang tadi. Dah lepas abang kat sana. Sana. Dah lepas sana. Ambil yang tajam, yang besar. Itu kecil. Yang ada besi atas dia tajam. Ni Amka. Ni. Pasang. Pasang ujung. Pasang. Hati-hati kena mata, hati-hati. Pasang cepat. Haidan. Pasang belakang, bawah. Haidan. Ni, bawah ni. Siapa kau banyak nak ni? Dah cukup. Buang tengah, buang. Ini banyak sangat, banyak buang. Tarik. Sebab ada getah yang bawah yang. Saya nak tengok bekas lubang tu. Masuk bagi. Yang panjang tu. Ambil yang panjang tu sini. Ni. Ni. Bagi ni. Bawa ke sana. Tu kasi angkat tu. Ambil. Bawa sini nak. Dapat air buat. Satu lagi. Adik sini. Adik bagi kakak. Adik bagi kakak. Bagi kakak. Kakak buat. Yang kecil. Cabut. Aina. Dah cukup lah. Okey, dah. Adik. Lolos. Mungkin saya suka meracun atau mungkin saya yang teracun. Kita masih di sini untuk meraihkan bersama. Yang penting bagi saya tercatat satu lagi sejarah. Benar Anis. Resi kan claim resi dia. Betul lah dulu. Anis. Jom dia lah kot. Dah receipt semua dia kan? Jom. Dia. Mana kita? Mana Anis ni? Oh, sabar pula. Ni baru nak racun kot. Kan receipt. Dia selalu bagi receipt bang. Dari. Bapak dia lilai. Macam ni Kita buat macam dalam gambar. Okey. 1, 2, 3. Sesuai. Susun. Fokus. Ambil yang belah tepi dulu. Tepi dulu. Tengok gambar. Gambar. Tengah. Biar fokus. Abang boleh cakap salah. JW. Tu. Depan. Kiri. Kanan. Bawah. Atas. Ada. Stop it. Get some help. PM. Adalah seperti mana dalam hotel. Okey, suka camping punya setup lah. Okey. Masa bermula sekarang. Macam ada gambar dia. Nanti lam dulu, keluarkan semua. Cari bantal. Ni cadar.
Bantal ni cadar. Okey, 2 cadar. Dia ada dia punya apa? Mattress dia tu. Protect. Jangan dia ada mattress dia ni. Ini Bantal siap. Mana lagi? ni. Ni. Bantal 2 siap. Sama bantal. Pas ambil. Pas. Okey, settle. Boleh. Housekeeping kot. Bantal 3 siap. Bantal 4 siap. Oh, terbalik bang. Terbalik ni. Itu kan sepah je. Alah, tak comel nanti kena marah nanti. Okey. Ni apa selimut dia? Balik. Ni hitam. Dia macam hospital tu. Oh. Macam hospital. Bantal siap. Bantal macam ni? Sama tak? Masuk orang ni. Bagi tegak balik. Sabotaj, dia orang sabotaj. Tengah. Oh. Lebih. Okey. Ni lebih, bantal lebih tepi ni. Okey, thank you. Dah. Sabotaj lah. Bongkar kan? Dah habis dah? Dah. Sabotaj lah. Itu kalau sabotaj laju. Relax je. Santai. Apa kita tak ada gangguan dari lelaki buat. Okay, relax je. Ini tali pendek. Bukan tali tu, tali panjang lagi, dia kena panjang. Kau tengok bapak-bapak kat sini, tenang. Okey, angkat tu. Yelah, nombor 4 dah habis lagi. Lembut je. Okey. Line. Oi. Jauh sangat tak? Naik. Okay, naik tiang. Gerakkan tiang, cantik. Ni, pek. Sekejap, pek ni kat ni. Pek tak kuat tu. Pek dulu. Pegang tiang. Kak, yang bawah ke sini. Sengit kan? Condongkan dia, condong. Lagi nyat lagi. Okey. Sana pula tu. Fokus. Tak, bagi percayaan penuh. Aku niat nak kacau. Makan Maggi tak apa, tidur luar tak tahan. Tegakkan tiang. Dengan kemah tu nanti jampek dalam kemah. Tegakkan lagi. Relax, kita relax. Tenang, jangan marah-marah. Tak apa, pek dekat je, pendek tak apa. Pek tu depan lagi tak. Dekat dengan tiang. Depan lagi. Tak, bukan. Dekatkan dengan tiang. Tali tu pendek. Nice. Paling tegang ni. Ikat sini pula. Ayolah, usik. Lagi tu. Tekan lagi Kak, tekan lagi. Depan lagi Kak, depan lagi. Tolak lagi. Yes. Dah, tukar sampai. Sana tak ketat lagi, tak tegang tu. Mantap. Okey. Ni sabotaj. Ini sabotaj. Dah siap. Okey. Dia dah. Minta turun. Okey, kemas pula. Kemas. Tak payah kemas, tak ada orang dah kan? Tak ada orang? Tak turun buka. Bukan orang lain pun buka kan. Dalam package Cuma masa kita tak ambil lah. Macam mana korang? Fun tak fun? Memang fun gila. Sebab apa? Bayangkan saya yang untuk game family tu, berapa kali saya pusing dekat tayar tu. Tak jumpa. Tak jumpa tu benda tu. Tapi saya sekali tengok jumpa tau. Power tak? Power kan? Korang kalau tengok, sebab saya letak kamera dekat neck, pakai apa neck holder tu. Kalau saya tengok balik video tu cakap, kat sini rupanya saya tak nampak betul. Saya duk raba tak jumpa. Memang ya nasib betul lah. Lepas tu game kanak-kanak tu.
Ya Allah guys, punya huru-haranya. Sebenarnya mak dengan bapak-bapak yang paling huru-hara sebenarnya. Huru-hara sebab apa? Yang contoh macam yang game kanak-kanak yang pasang pole tu kan. Time tu kalau sebab saya tunjuk sikit-sikit, kalau you all tengok secara live masa tu dengan anak kena marah dengan bapak dia, dengan mak dia. Aduh. Tapi fun lah. Budak-budak tu pun macam bela pasang ni. Lepas tu yang pasang puzzle tu itu lagi lah. You all tengok lah yang tu, yang seorang yang pegang kamera botak tu. Si Redo tu. Tu salah seorang dia punya event community lah. Dia betul-betul langau betul lah. Duk kacau je tim kita orang. Itu kuat sabotaj betul lah dia tu. Cubit ni. Macam game yang untuk para suami. Dia suruh kita jadi housekeeping. Tapi best lah. Jadi housekeeping. Kan kat rumah jarang tengok kan. Kat situ kita tengok lah macam mana suami kita buat. Macam tu tengok suami je. Yeah. Tengok game diorang tadi macam mana game perempuan. Selama ni kalau suruh pacak fly sheet, laki dibiarkan ketang. Nak kau ambil tu. Menggigil sama macam mana first step. Tapi okey kan? Tapi nice, kan? Tim kita orang je yang bapak-bapak relax tenang je. Tim lain sampai hilang suara je. Bising kat bini dia. Tapi memang fun lah. Pengalaman baru lah. Pengalaman baru untuk yang mana macam ibu-ibu jangan ambil mudah kalau lelaki dia tengah ketuk pack tu. Alright. So seterusnya selepas habis explore fun tu kita ada masa yang panjang juga untuk kita berehat. Betul. Dan masa yang sama juga sebenarnya masa tu dia ada lunch hour. Masa lunch hour tu dia orang makanan tak disediakan lah. Ada yang makan sendiri, ada yang keluar pergi cari makan. Tapi kita orang dah kenyang. So kita orang skip je lunch masa tu. Tak ada masalah. Anggaplah macam IF. So dalam masa yang sama juga sewaktu kita berehat tu dia orang teruskan juga daripada pihak community buat penjurian tent tadi itulah. So penjurian tent tu handle oleh Wikipedia tadi itulah. Wikipedia Nature Hike tu Abang Syam tu kan. Dengan isteri dia jadi juri lah. So macam mana cara dia menjurikan kami punya tent? Let's check it out. Mani salin baju sayang. Pergi salin baju. Baju kat belakang pergi. Airnya tu air kat atas tu. Ada kakis dengan black. Yeah. Tapi isteri punya minat and yang lah ni kiranya. Yin yang. Invitation lah. So, apa? Itu yang tukar ni. Dulu rasa putih kan. So sekarang dah tukar hitam. So, barang-barang banyak ke barang-barang baru beli baru ni? Ni apa? Ini tactical kitchen. Semua orang tanya. Saya tak pandai lah benda dekat spray. Serahkan dia lipat jadi kotak. Dia kalau kita lipat 30 kilo. 30 kilo. Yang ni pun dia boleh expand lagi. Belah ada kafe tu buat dia lah. Yang ni? Ini masuk sikit elemen 3R tu lah. 3R. Sebab reuse recycle. Sama juga macam kotak tisu. Ada. Boleh buang kat sana. Boleh. Comel je. Ni botol air lah. Kan? Buang kat lampu. Korang memang mengikut tema lah ni. Kena. Ni dokong support tisu kan? Tisu daripada kota tema. So tisu pun buat sendiri. Ada semuanya tu. Ya Allah, ni meja beradab ni kan? Ya, meja beradab. Beradab ni? Beradab dia. Ni masih kisah korang ni kan? Meja beradab. Dari dulu. Ada sebelum ni macam tu juga. So ni, tu buat. Masuk baju sudu. Nak buat macam tu. Tengok sudu dia lambat kita buatlah pasu. Selalu orang buat lampu. Sudu dengan garpu. Pasu dengan garpu. Kan? Letak tali, hias dengan tali. Dahsyat lah diorang. Seram mak. So ni pengantin perempuan di tempat. Betul. Tu groom dia. Okay, nice. So dalam dia inside dia ada perbezaan. Boleh masuk. Tak ada apa pun. Dah buat. Ni untuk apa? Ini hiasan saja. Dia kat rumah ada anak punya, kita buat hiasannya kat situ. Elemen tambahan. Itu lagi scale up sana lagi. Memang betul bilik pengantin lah ni. Pengantin ada 3 anak. Itulah nama dia, pengantin bersanding sekali lagi lah sebab
Dia ada katil beradu, lepas tu dia ada tempat budak-budak. Kalau katil biasa cepat sangat tempat budak-budak kan. Budak main. Ni air je. AS punya. Oh yang dekat Johor kan? Betul, betul. Betul Johor. Bukan dekat mana dia punya kedai tu ada. Eco Palladium. Dekat lah, korang Johor. Dekat. Kita kat Dato' On. Sebelah dia je. Meja tu cantik tak berat ke? Tu yang comel tu? Ringan sangat. Oh dia Cuma sebenarnya dalam dia dia tak kosong. compare. Dalam dia kosong, betul. Tak barang. Bukan macam yang batu tu. Oh tak. Oh gigi no kalau pakai batu. Gitulah cerita dia penjurian tu kan. Simple sajalah. Menang tak menang, Belakang cerita. Janji have fun. Okay. So, lepas tu masih lagi kita berehat. Sebenarnya masa tu dia orang ada buat bubble on bike. Oh yang putih rambut tu? Putih rambut atas motor. Okay. Dia kata masa tu dia ada invite seorang barber ni lah. Mana yang saya tahu, saya dengar dia cerita barber ni antara, sebab dengar-dengar dia pemenang Asia punya kontes gunting rambut gitulah. Saya tak faham lah. Sebab tapi bayarlah. Bukan tapi ramai yang pergi masa tu yang potong rambut, tapi saya tak record lah, tak record sebab betul. Saya tak nak potong rambut pun masa tu. Nak potong apa? Macam mana kan? Dah tak ada. So kita tengok daripada jauh je lah tanpa merekod. So lepas tu, selepas habis sesi bubble on bike tu, kita ada lagi satu program Cerita Kopi bersama Aksara Gayo. Jadi mana yang you all tak tahu, Aksara Gayo ni dia pengeluar beans kopi lah. Kopi lah basicnya. Nama dia Aksara Gayo tu. So dia ada dah ceritakan panjang lebar berkenaan dengan beans yang diorang guna tu, yang daripada Gayo. Daripada nama tempat tu Gayo. Di Aceh lah. Origin kopi dia single origin Gayo daripada Aceh tu, yang mana dia antara biji kopi yang tersedap dan terbaik di dalam dunia juga. Memang sedap. Dia orang bagi tester lah. Bukan setakat tester. Dia ajar kita buat. Ya. Pakai mesin dia bawa semua, dia ajar, dia educate kita. Rasa kopi dia premium, betul? Yes, memang rasa beza lah sebab dia bagi saya makan biji tu. Cuma saya tak record di masa tu. Dia kata kalau you rasa tak boleh gigit, tak boleh makan, masam, itu tak bagus dia cakap. Makan okey macam makan kacang, macam nati-nati macam tu. So rasanya siap dapat balik tau rasanya. Ada paket kecil. Dia ada bagi free gift. Betul. Dia ada bagi free gift. Okey. Jom tengok macam mana perjalanan cerita bersama Aksara Gayo. Kita jemput Aksara Gayo untuk mengisi slot petang kita. Tapi sebelum kita nak rasa kopi tu, okey, kita kena kenal dia dulu. So ni orang kata apa, mukadimah je lah kan, supaya dia orang kenal rasa. Sebab sebenarnya tadi Farah kat belakang tadi dengan apa tu bercerita tentang kopi, rupanya ada cat dia punya cat sekali Okay, so daripada daripada baja tanah tersebut. Kalau kita ada tahu bab kopi kan, ada kopi rasa lychee, ada kopi rasa nati. So Gayo dia ditanam dekat pergunungan Aceh tu, yang mana kaum Gayo atau pergunungan Gayo itu kerja mereka menanam kopi, dan accidentally bila kita rasa kopi dia berbeza, dia sedap. Dengan barista kita biji kopi biji try kunyah, sedap tak sedap? Kita boleh beza, kita kunyah kopi yang memang sedap, kita rasa kunyah sedap. Kita makan kopi yang memang tak yang pahit kurang tu, boleh kan? Okey, saya kita kering lah. Boleh buat lah. Saya boleh keti ni. Agak menarik, try. Boleh kan? dia macam ni. Betul dah boleh ambil kan? Sudah. Okey. Kopi itu boleh neutraliskan bau. Sebab tu kedai kopi tak boleh kopi. Neutraliskan. Ambilkan lah. Bau yang kita. Sayanglah kalau kita beli kopi letak dalam kereta sebab nak hilangkan bau hapak dalam kereta kan. So letak arang dalam kereta. Okey, boleh. Alright. Dah keti je tu. Tengok gaya dia. Kita buat bin yang ML dalam Malaysia. Atau saya kena stop sendiri? Tak dah. Dia dah set dah.
dari baka Arabica. Dari Arabica dia ada berapa pecahan lagi. Mana buat ais ke ataupun ikut origin. Contoh buat ais abang dia rumah saya tak minum. Okey. Kebun Ali di Brazil. So, nanti dia akan stop sendiri kan? Stop sendiri. Dalam 27 biasanya kalau ratio tu dalam 60 ml lah. Ataupun kita pakai timbang 30 gram, 30 gram. Tengoklah macam mana kita naik terus sebenarnya. Di Pegunungan Gaya tu hampir keseluruhan penduduknya menanam kopi gaya. So, kebun lain lah. Kebun allergic caffeine. Tak boleh minum kopi. Kalau biasa minum kopi Robusta, cuba try tukar ke jadilah kafe. So kita hari ni tak ada flavor kan? Tak ada. Alright. Okey. Terima kasih. Bawa ke sini. Depan masa masuk dia bunyi cik. Oh, dia bunyi. Nanti tangan bawa ke sini. Bawa ke tepi. Kan? Jangan rapat ke dinding. Gitu je. Agak-agak je lah. Mana kalau tengah ni bawa ke separuh sebelah. Kalau kita bagi dua bawa ke separuh sebelah. So, dalam keadaan condong macam tu, tengok susu dia berpusing. Itu tujuan dia. First kita masukkan angin untuk createkan kita panggil microform. Dia kena masukkan angin. Dia tak boleh banyak, tak boleh sikit. So yang bunyi tu cek. dia pusing tak? Okey. Dapat kau bunyi cek tu lah. Supaya dia tu boleh buat ais. Tu cek. Tu dia. Oh, tu benar. Tu bunyi cek dia. Berapa lama? Itulah form dia. Okey. Nampak dia makin naik. Tak dapat bayangkan. Nampak dia makin naik, boleh tutup. Rasa tak? Okey, cukup. Oh, tutup habis. Okey, tak apa. Okey, lagi. Okey, rendahkan perlahan. Rendah dia, rendah. Nampak? Goyang. Okey, lepas. Atas dia. Atas ni. Jangan kena lain. Atas dia. Ni yang tadi lah yang rasanya yang baju cik. Tolak banyak-banyak. Buang banyak-banyak. Tolak depan. Silam untuk menyimpan. Oh, jadi tu saya dengar. Bawang. P11. Saya. Okey, G1. D. Okey. G2. Apa fotografer kita ni? Siapa yang tak ada dalam gambar ni, Cik cakap Megafile dipertimbangkan. Begitulah ceritanya berkenaan dengan Aksara Gayo. Korang tengok tadi macam mana dia orang bagi free gift tu. Siap bunga kantan. Saya tak tahu apa kena-mena biji kopi dengan bunga kantan. Fresh pula tu bunga kantan dia. Cuma sayang kita tak boleh bawa balik. Memang boleh bawa balik. Tapi kita nak bawa balik sampai ke JB dah lunyai. Tak sempat nak buat asam pedas. Tapi terima kasih banyaklah kepada Aksara Gayo sebab saya ni bukanlah coffee lover tapi saya minat dengan kopi tu dengan pakai mesin apa semua kan. Dia banyaklah ajar kita secara personally macam tu sebab ilmu tu sebenarnya yang mahal. Dia bagi ilmu yang barulah untuk kita orang biasa yang tak tahu pasal kopi ni. Ya, daripada segi ratio, daripada segi penjagaan beans tu sendiri, macam mana frost susu, semua dia ajarlah. Macam mana penjagaan susu. Terima kasih banyaklah. Selalu kita order beli dah siap je kan. Habis. Tinggal minum je order. Sekarang kita tengok depan mata macam mana dia buat. Betul. Sejarah dia. So dia beri satu impact yang barulah untuk kami. Yes, betul. So selepas Aksara Gayo tu bersiap sedia untuk malam gala. Untuk malam gala tu. So malam gala ni adalah malam kemuncak lah sebenarnya. Betul. Pun meriah juga. Biasalah meriahnya macam biasa. Setiap Megas semua tertunggu untuk malam gala. Itulah sebenarnya kan. Betul, malam gala tu. Sebab malam gala tu lah yang ada rezeki draw, ada apa hadiah kontes daripada sponsor-sponsor. Sponsor macam Camp Guru bagi hadiah yang memang tiap-tiap tahun banyak gila hadiah dia dan best-best. Thank you Camp Guru. Lepas tu daripada dia punya sponsor pada Camel, Camel punya hadiah guys, dia bagi 3 tau. Satu voucher bernilai RM1,000. Wow. Nombor 2 GoPro Hero 13 full set. Itu yang kita aim tu. Dia aim tu. Saya aim mana? Saya aim dia punya first prize tu. Iaitu
drone daripada DJI. DJI Neo 3. Itulah, ada tapi tu. Ada tapi. Rezekinya kurang. Rezeki dia kurang. Tak kena pula So ada lagi beberapa hadiah. Lepas tu ada okay. Ada apa nama? Band juga, ada band daripada, itu pun band yang macam samalah band dengan hari yang pertama tu, daripada, saya lupa nama band dia tu apa, tapi dia daripada student apa UiTM Banting, saya lupa, UniKL Banting gitulah, saya tak ingat. Tapi tak apa, nanti kalau saya ingat balik, saya akan tulis dekat dalam video tu lah. Tapi korang awesome, lagu best, layan apa semua. Okay, so nak tengok kemeriahan dia macam mana, tengoklah guys, penat dah nak cakap. Alright guys, ni malam last, malam gala. So dia ada dinner, so dia kena ada macam berpakaian beragam lah macam tu. So ni korang tengah ready, nak siapkan untuk malam ni. So kita orang bawa ni sebab kita tu authentic kan, kita orang ni originality daripada kampung. Kita buat macam tema-tema kampung lah kan. So yang nak bawa ni macam petani tau. Nanti ada prop dia sekali. Dia pukul 8 malam start. Ini pada pukul berapa dah ni. Bagi saya ready dulu. Saya tak want anak dulu. Saya pun tak siap lagi ni. Lagi sampai sana saya update lagi sekali. Saya tunjuk semua sekali. Right. Angin berbisik, mentari terbit menyapa lembut. Jejak kaki di tanah luas, alam memanggil, jom kita lepas. Kita bawa cerita, tawa dan rasa, menjelajah alam, nikmati semua bersama, menyatu dengan alam di bawah bintang cahaya terang. Gelap tawa hati gembira, angin cantik visi penuh bahagia. Api unggun cerita lama, anak-anak ketawa riang. Dinginnya malam, nyanyian sungai, rasa tenang jiwa pun lapang. Kita bawa cerita, tawa dan rasa, menjelajah alam, nikmati semua bersama, menyatu. Terlalu bodoh untuk diriku, kau menangis, takkan ku biarkan kau terkikir. Jeng, kita ada siapa tadi? Kita ada Monyok. Mana Monyok? Kita ada Blue AT. ada Blue AT. Mana Blue AT? Kita ada apa lagi? Kita ada apa lagi? Aksara Gayo. Aksara Gayo. Ada situ. Dan yang terakhir? Yang terakhir? Apa dia? Humble Ada ingat tak ada? Ada rupanya. Kita ingat dah tak ada, kita nak ambil dah kongsi dengan hadiah dengan apa. Jangan cakap je. Okey, kita mulakan lepas. Tempat yang keempat. Siapa dia, Fas? Tempat yang keempat. Bila terpadam, kita gunakan power station ini. Blue AT. Kamera. Mana kamera? Atas tu, kamera. Okay, alright. We belong together, walau jauh langkah, memori ini terus hidup di jiwa. Penat lelah, baju basah, tapi Momen yang diorang akan datang kat sini, bila bawa balik nanti, menjadi satu memori yang kita takkan lupa. Setiap Megat NOCM Megat 1, kedua, ketiga dan keempat, malam kemuncak adalah malam ini. Sangat sukar sebenarnya nak gambarkan. Bila Fas tengok daripada raut wajah masing-masing, kegembiraan, dan ada yang setengah tu yang nak datang sini penuh halangan, bermacam cerita, suka dan duka. Tapi kita di sini dengan satu nama, NOCM Megat 4 Familia.
Okey, so seterusnya kita akan bermula dengan lucky draw camel. Okey? Puntan for you to see. Yang pertama. Okey. Untuk hadiah nombor 3. Nama-nama yang akan dicabut nanti akan mendapat voucher sebanyak RM1,000. RM1,000. Cash voucher RM1,000. Nama sangat cip. Itu dia. Okey, untuk nombor 3 yang akan membawa pulang cash voucher sebanyak RM1,000 jatuh kepada Shazrin's family. Shazrin family. Wow. Okey, untuk hadiah yang kedua. Makin naik daripada Camel Active. GoPro. Oi, GoPro 13 Hero 13. Oh, Hero 13 Black ni bila Hero 13 Black ni pergi camping kat sungai, celup je macam tu. Confirm. Takkan naik lah dah. Yang ni memang betul-betul betul dan dia adalah first time join Mega. First time join Mega. Okey. Memang betul-betul betul. Pemilik GoPro Hero 13 yang Camel Active sediakan ni, boleh bah kalau kau, aku kan dari Sabah. Itu dia. Next, last hadiah kemuncak dia yang Camel Active sediakan daripada DJI, sebuah drone. Drone ni, nampak? DJI Neo. Saya rasa betul-betul laki lah. Bukan lelaki, laki. Untuk hadiah DJI Neo merupakan orang yang pertama juga join Mega 4. First time. Okey. Pemilik DJI Neo ni daripada Johor, Made. Malam itu meninggalkan aku, meninggalkan waktu duka dulu. Aja sampai tu. Bahaya tu. Dasar dah. Cantik lampu. Nice. Sekarang I draw kan, tinggal 2 saja. 2. I pilih satu yang dapat grand prize lah. Dan yang ketiga dia dapat first prize. Grand prize yang apa itu? A10. Enggo A10. Enggo A ada pin pump yang barunya. Ini ada extend awning-nya. First prize yang first prize actually besar. Ada 3 box. Vision Peak dia kitchen rack. Ini tali cepun tau. Tali cepun. Memang betul-betul laki. Betul. Sangat betul laki. Grand prize jatuh kepada Amil and Sheila. Tahniah. Apa kami kita?
ketiga kan. Kita sponsor dengan Mega keempat. Ada banyak ramai face yang familiar tau. Tapi pun ada orang baru. Orang baru ada beginner punya luck lah. Orang tengok itu komiti semua. Tapi inilah memang tiap-tiap tahun pun sama. Nak tolong benda tahu macam mana. Thank you for supporting Camp Guru for the so many years. Actually Camp Guru yang paling young tau, muda dalam market tau. Kita actually not even 3 years in the market. Tapi thank you for the support. Kita sekarang jadi yang one of the biggest dalam market. Kita sudah buka branches. Kita first talk kat PJ, JB ada dengan Kuantan. Tapi continuous kita akan buka lagi lain tempat. Bagi sikit masa, tak cukup orang kerja. Kalau ada orang nak kerja, kontak I, kontak Camp Guru Okey, untuk anugerah familiar terbaik yang akan membawa pulang sebuah plug dan juga voucher daripada Blue Yeti RM400 jatuh kepada AA Family Go Camping. Duta NOCM 2025. Saya takut salah dengar. KA Jenis. Akan membawa pulang 4 Mega Familia, NOCM Familia yang setia bersama dengan NOCM Megas dari 1 hingga 4. Jadi untuk yang saya rasa semua orang dah tahu, pertamanya saya jemput Abang Alim. Tahniah Abang Alim. Tak lain tak bukan Nazar Bijan. Abang Nazar. Kemah Megas terbaik. Kita ada 5 pemenang. Okey, pemenang akan membawa pulang. Nombor 5 akan membawa pulang voucher royalty RM200. Okey, untuk tempat kelima. Tempat kelima untuk anugerah kemah Megas terbaik. Deluma Camp. Okey, untuk voucher ni dia tak ada pembelian minimum tau. So boleh guna habis. Yang akan membawa pulang produk voucher daripada Blue Yeti RM200 jatuh kepada isteri cantik. Tahniah. Tempat ketiga, saya jemput ACQA Family. Kategori kemah, anugerah kemah Megas terbaik, terbaik yang akan membawa pulang plug dan juga voucher RM800 kepada Blue Yeti. Okey, bermula dengan huruf A juga. Siapa boleh teka? A. Lain. Saya jemput Acap Pendang. Untuk hadiah tempat pertama. Okey. Nampak tu? Tu. Nampak logo Blue Yeti. Dia akan membawa pulang plug dan juga power station Blue Yeti. Tempat pertama, anugerah khemah terbaik NOCM Megat 4 jatuh kepada Syah dan Chris. Tahniah.
Okey, potong kek. Okey. Maka dengan munculnya beribu-ribu mercon dan bunga api tadi, maka berakhirlah Megath edisi yang keempat ni di Suka Camping. Betul. Jadi di kesempatan ini juga kami sekeluarga nak ucapkan ribuan tahniah. Betul. Tahniah kepada semua pemenang-pemenang kontes daripada Humble Zing, Monyok dan rezeki draw daripada Camp Guru. Kita orang dapat nombor berapa tak ingat, tapi dapat lampu lah. Dapat lampu spotlight daripada Camp Guru. Terima kasih Camp Guru. Dan tak lupa juga kami nak ucapkan tahniah juga kepada Familia terbaik pada tahun ini yang jatuh kepada kawan kita. AA Family Go Camping. Itu Familia terbaik. You memang terbaik lah. Awesome. Dan berikutnya kepada KA Journey. Okey, kita punya sebab dia menjadi duta ataupun ambassador NOCM pada tahun ini. Tahun lepas FW Camping. Wani. So bekas ambassador tahun lepas menyerahkan tahtanya kepada KA Journey. Tak lupa juga kepada pemenang-pemenang kemah terbaik pada tahun ini. Tahun ini banyak sikit pemenang. Dia ada 5 pemenang. Tahun lepas 3, tahun ini 5. Macam Diloma, Syah and Chris sebagai juara. Syah and Chris. Nombor 2 Abang Acap Perdang. Nombor 3 kepada Haji Jeff. Nombor 4 isteri cantik Camp. Anja. Camp Life. Anja. Nombor 5 tadi Deluma lah yang wakil daripada Sabah. Dia pun first time join tahun ni dan rezeki dia untuk tahun ni. Rezeki kita tak nampak. Yes. So keseluruhannya bukan rezeki kami lah pada tahun ini. Kan sedih lah sikit. Alamak, tapi tak apalah. Okay je, fun. Kita nak fun tu. Macam saya cakap tadi. Menang kalah itu belakang cerita guys. Yang penting kita fun. Kita dapat memeriahkan event pada tahun ini. Okay. So di kesempatan ini juga, selain kami nak sampaikan ucapan tahniah tadi, kita pun nak ucapkan ribuan maaf setinggi-tingginya kalau ada salah ataupun tersilap kata daripada pihak kami kepada semua partisipan, pada ground team ataupun daripada NEC. NEC ni dia punya community lah, NOCM ni. Mana tahu dia nampak kita tak bertegur siapa, nampak macam sombong ke tak. Kadang kita tak perasan. Kadang tak perasan. So sebab tujuan utama NOCM punya event ni persahabatan dan kekeluargaan. Community, familiar, we belong together. Yes. Jadi bila habis dah malam gala tu, kita orang pun tak sempat nak bergaul-gaul dengan semua partisipan sebab kita cepat-cepat kemas kan. Lagipun anak-anak dah tidur masa tu kan. Dah tidur. Pun dah tidur. So terpaksa masuk awal lah. Masuk awal kita kemas sebab memang barang sangat banyak. Betul. Jadi kalau kita orang lambat kemas, lambat lah besoknya. Lambat lah. Jadi memang kita malam tu terus cepat-cepat kemas. Mana yang boleh kemas dulu kemas. Besok tinggal masuk dalam kereta je. So habis semua dah set up, dah tidur. Besok bangun pagi, mandi, sambung kemas. Sebenarnya ada sarapan yang sediakan tapi kita tak bersarapan pada pagi itu. Dia ada sediakan. Betul. Kita orang just kemas, ambil barang semua cepat-cepat letak atas kereta. Tapi sebelum kita bergerak, dah siap semua, dah siap kemas semua, kita sempatlah juga kan
Tempat jumpa kawan-kawan. Singgah menyinggah betul. ke kamera Geng-geng yang partisipan yang lain untuk Beramah kita mesra. bersama beramah mesra. Mengenali. Lepas tu kita ada bertukar-tukar Stickers. Tender kat mana? Sembang-sembang dengan orang sikit, apa semua. So habis kita dah jumpa semua, yang mana sempat je lah sebab Ada busy. tak sempat sebenarnya. Ada yang dah balik dah pun. Lagi awal daripada kita orang. Itulah. Jadi sebelum balik, macam biasa, NOCM punya tradisi, siap semua sebelum bergerak, dia akan minta kita bunyikan air horn. So lepas bunyi air horn maknanya menandakan kita baliklah kan. Sign out. Sign out. So guys, itu sahajalah kita punya pengalaman join Megas 4 ni daripada hari pertama sampai ke hari terakhir. Kita dah tunjukkan yang mana dapat kita sempat tunjuk lah. Ada tak sempat, ada yang sempat. So disclaimer kat sini, saya nak bagi tahu segala footage yang saya gunakan dalam video kali ini bukan 100% daripada footage kami sendiri. Ada sikit saya ambil daripada event community punya footage. So kredit juga pada diorang. Terima kasih banyak-banyak kerana menyokong dan membantu pembuatan video kali ini. Ada soalan sebelum tu. Soalan pula? Wah, ini yang best. Apa dia? So tahun depan macam mana? Join yes, tahun depan. Dengar-dengar cerita tahun depan buat kat Johor. Wow. Kita. Bagi bocoran sikit, clue. InsyaAllah jika ada kesempatan, bila ada rezeki dan bila kami berpeluang dan bila dialu-alukan untuk kita join, InsyaAllah kita akan sentiasa support NOCM Familia. Jadi kalau ada can tu chip. Kalau ada can tu bagilah sikit. So okay, sebab kita orang tak berhenti support NOCM untuk join, insyaAllah. NOCM tetap di hati. InsyaAllah. Okay, so sebelum kita berpisah, jangan lupa tetap sokong kami, subscribe channel ini yang mana belum subscribe, sebab saya tengok analytics ramai yang menonton saja. Ringan-ringankanlah jadi nak like ke kan. Komen. Kami tunggu komen anda. Yeah. You support kami, insya-Allah kami semakin bersemangat. Jadi dengan itu kami sudahilah episod kali ini. Sampai di sini. Ampun dan maaf dipinta kepada anda semua. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datangnya daripada pihak kami secara adabnya. Berjumpa lagi kita di episod yang akan datang. Bersama menyatu dengan alam. We belong together. Bye bye. Walau dunia